Okey, hari ni kita belajar matematik. 1 darab 5, siapa nak jawab? Saya cikgu. 1 darab 5 sama dengan 5. Ya, betul. Macam cikgu. Tengok tu, asal dia jawapan sangat? Jumpa cikgu je terus bagi salam. Sebab ibu bapa dia dah didik daripada kecil. Orang tua kata, melentur buluh, biarlah daripada rebungnya. Ibu hantar kamu kat sini je lah Ni nak botol air. Terima kasih. Nanti kat sekolah belajar rajin-rajin. Jangan melawan cikgu. Kalau jumpa cikgu bagi salam tau. Kalau jumpa orang lebih tua, hormat mereka tau. Peribahasa, melentur buluh biarlah dari rebungnya mengajar kita bahawa pembentukan sosial yang baik mesti bermula sejak kecil. Didikan awal bukan sahaja membentuk akhlak, malah melahirkan generasi yang bertanggungjawab dan berbakti kepada masyarakat. Beratnya lah buku ni. Cikgu nak saya tolong? Boleh. Terima kasih. Sama. Ni macam mana? Ni, kau kena tengok dia punya jadual. Lepas tu kau carilah dia punya sisi. Baru kau faham dapat yang jawapan yang ni. Didikan sejak kecil membentuk sikap, adab dan disiplin seseorang. Seperti rebung yang masih lembut dan mudah dilentur. Begitu juga seseorang anak.